Rasa kau tak puas hati, kau bagi tahu aku. Kau nak kena lagi ke apa? Kau ni kenapa? Ha? Kau ni apa masalah kau ni? Kau siapa? Kau guide je tau. Ya betul, aku jaga kawasan ni. Kau ni duduk kat sini. Aku tengok kau ni dah banyak kali buat hal tau. Pasal ni berapa kali dah kau buat hang orang, kau pukul orang? Aku buang sampai kat sini je, takkan ni nak sound-sound aku macam tu. Dah, kau buang sampah merata, tentulah ditegur. Dan aku cakap dengan kau, kalau kawasan kau nak duduk kat sini, kau kena jaga perangai sikit. Asal nak sound-sound saya pula? Kau dah banyak kali buat hal kat sini sebenarnya. Patutnya kau tak layak duduk kat sini, kau tahu tak? Apa saya tak layak pula? Kau tak layak? Memang kau tak layak lah duduk bagi sini. kan. Oh, ajak. Ni dia. Jangan kau ni. Cakap tak mau dengar tolong. Kau kena ingat, aku pukul kau ni bukan sebab aku benci dengan kau. Tahu? Nak bagi kau tu beringat, belajar sikit. Kan? Kau tu muda lagi, jauh lagi perjalanan hidup kau tu.